Mungkin orang tanya kenapa playlist banyak, tapi Hmm. kenapa macam semua podcast? Suka berbual juga, suka berborak, suka dengar, suka dapat input kan. And then apa membezakan banyak-banyak playlist aku ni? Sebelum ni sebenarnya dia ada the first punya tu adalah kita panggil Polepak Podcast. Okay. Tu aku bertiga tu, ada 3 kepala. Jadi dia berbeza. Ni orang ni ada, budak ni ada input ni, yang ni ada input ni, aku ada input aku kan. Lepas tu kita buat pula 2 parok. 2 parok ni aku dengan Lip je berdua, tengok apa pula dua ni macam mana dia punya permainan. Lepas tu bila 2 parok ni dah ada stop sekejap atas ada masalah sekian-sekian lah kan. Yang yalah Alip tak boleh commit sebagainya. Aku lama juga berehat tu. Dalam masa setahun tu aku buat pula dengan ayahku. Buat anak bapak pula. Itu pun podcast juga. Itu pun berbezanya dari segi senario dia lah. Perbualan dari anak dengan bapak ni kan, macam mana kan. Jadi so lebih serius sikit lah. Lebih serius sikit. Walaupun niat aku tak ada nak buat serius sangat pun, tapi dia lama-lama dia serius. Kan.